Hai, assalamualaikum guys, bersama lagi aku Chill Gamer. Dan hari ini aku akan bermain game Build an Army. Dah, ya itu dia. Kita akan membina army yang cukup ramai. So kalau korang nak tengok aku bina army ramai dia macam mana, padu ke tidak, korang kena stay tune. Mari kita mula ke video. Mari. Okey, sekarang ni aku nak dekat sini kita attack. Kita boleh attack kejap. Dia tak bagi tutorial, so jadi aku blur sikit. Yang ni plot aku trok. Okey, ini dia, kita kena beli dekat sini. Okey, duit kita ada 51. Kita boleh beli infantry dengan harga 50. Okey, itu sahaja. Oh, ini dia. Kita letak dekat sini. Sebenarnya aku baru jumpa, tahu tak? Aku tadi dekat TikTok kan, ada yang main game ni. So aku jadi nak try lah kan. So kita attack dulu. Okay. Serang. Serang. Tak teramban. Carilah. Tu. Serang. No. Tapi basic lah kan orang kata. Sebab kita kan baru ada satu. So kita main game ni kan, kita tak boleh main macam apa, army kita tak boleh seorang lah kan. So walaupun pun aku kena bina. Okay, dekat situ attack. Let's go. Okay. Kita boleh lari ke tak? Tak boleh. Okay. Bertahan semua. Dekat. Wow. Serang lah. Okay. Saksikan perlawanan. Itu dah. Kita saksikan. Let's go. Oh, ada lagi yang datang. So, kumpulan adik kalah di sisi. Okay. Kita kena kumpulkan ni, tak sebenarnya. So sekarang ni aku nak tengok dekat sini ada apa. Oh, yang ni apa kata orang tu punya orang tu. Okay, so sekarang ni okay, let's go. Serang. Kita beli apa? Kita beli machine gunner dengan harga 150. Okay, dan habis stok. Okay, yang ni kita letak dia ke belakang lah ni. Okey, mantap. Segera. Sekejap. Ada stok tak yang Infinity? Tak ada stok lagi. Attack! Aku nak tengok. Okay. Mana. Okay. Saksikan. Berperang. Okay. Okay, kill satu. Let's go. Kill dua. No. Okay, so tak apa. Jadi okay juga apa? Kalau kita nak beli rocketer, kita kena harga 225. So aku nak grind sekejap. So korang tunggu sekejap. Iya. Okey, sekarang duit kita ada 305. Sekarang kita alamak, habis stok lah pula. Penat aku kumpul tadi habis stok. Cheese. Kita apa? Kita beli machine gunner ni lah. Apa kalau ada duit lagi ajak. Buat ni. Oh, okey. Jap. Ni. Oh. Beli. Jap. Okey, so kita ada 2 machine gunner.
let's go gang. Oh, sini satu. Sekejap. Sini satu jap. Kita buat machine gunner ni semua dekat ni. Dah. Attack. Hai. Okey. Saksikan. Dramatik. Kita boleh beli apa? Okey. Kita boleh beli Humvee. Let's go. Mantap. Kita letak dekat sekejap. Kita letak dekat sini lah. Kereta ni kan. Kita escort letak dekat sini. Lagi satu kereta Humvee ni kita akan letak dekat sebelah kirinya. Okay, so kita try berperang dulu. Okay. Mari. Kita tengok dulu. Peperangan mereka akan menjadi lagi gempak. Kalau korang tengok kan, dekat sini kan. Sekejap, atas sikit. Kalau korang tengok dekat situ, sekejap. Kereta Humvee ni kan 205 dia punya nyawa. Okey, sikit lagi nak masuk laut. Okey, kita dah sampai ke kawasan warna biru. Okey, harap-haraplah mereka menang. Okey, siapa yang akan menang? Let's go. Yes. Oh, ada bomber chopper. No, kita akan kalah geng. Okey, kita kalah. Tapi yang tu tak apa. Yang tu adalah first try. Mandaka yang ni tak ada lagi kan. Kita ambil machine gunner ni lagi lah. Okey, kita letak dekat sebelah sini. Dia akan memudahkan untuk kereta berjalan kalau kita letak dekat sebelah sini. Kita attack. Let's go. Perang, let's go. Come on. Okay, tank lawan tank. Tank lawan kereta. Siapa yang akan menang? Let's go. Oh, kereta akan menang. Let's go. Lagi. Tank ni kuat bai. Tapi kereta 205 bai. Dia punya ni nyawa. Tapi tak apa, dah mati dah. Oh, kita akan kalah lah. Okay, let's go. Dah makin ramai dah kita punya army ni. Let's go. Okay, dah makin ramai dah. Okay. Memang mati lah korang. Okay, lagi. Bagi kuat-kuat ni. Okay. Ni macam kuat ni. Macam tak nak bagi orang menang ni. Kuat. No. Okay, sekarang ni aku dah grind. Kita dapat duit dalam 704. Okey, apa benda yang kita boleh beli dekat sini? Okey, roketer baru. Lambat. Sekarang aku nak beli. Alamak, tak ada stok lah pula. Orang stok. Alamak, kita kena beli. Walaupun kita kena beli roketer juga. Buat lagi. Okey, kita beli roketer satu. Kita beli ni satu. Okey. Sekarang roketer ni kita nak letak kat mana? Letak yang paling belakang. Okey. Humvee macam biasa lah aku cakap ni tadi. Humvee kita letak dekat sini. Oh, wow. Sekejap. Okay, gang. Ini adalah hasil army aku. Okey, mari kita serang. Attack! Keluarkan semua army. Okey, aku punya trop dalam 11. Tadi tu kan, masa aku grinding, roketer ni boleh guna juga lah. Tapi Humvee lagi lah.
aku ada dapat final boss masa ni. Aku tak nak dekat situ sebab dia agak lag. Okay. Serang. Come on. Benda EV. Boss destroyer has spawn. Weh, inilah aku cakap tadi. Bos. Tapi aku tak berjaya. Oh, awak aku masih ada dekat sini. Tak apa, dia plot 178. Okay, kita attack je lagi. Let's go my army. Ada 11 army ya. Tadi aku tak sure lah aku dapat bunuh berapa tadi. Tapi tak apa. Army serang. Wow. Kita pergi ke sini sekejap. Okay, mantap. Army, let's go. Ada lagi ke? Okay. Kalau masuk dekat line biru ni kan, agak susah sikit lah nak melepasi. Lagi dia akan boss dia spawn. Lagi bila masuk je boss dia akan spawn. Okay. Mantap tu. Mantap. Oh, ada helikopter. Oh my god. Wih ni. Okay. Mantap. Let's go. Oh ni hasbok. Bol dia memang mati lah. Tak gerak apa weh. Bol dia tak gerak apa pun. Sekejap. Kita nak beli nest roket. Oh, kita dah ada APC. Tergerak. Okay gang, sekarang ni aku dah mencukupi. Kita boleh beli APC dah. Let's go. Kita beli APC satu dengan harga 650. What the hell man. Gila. Kita beli ni satu. Okay, habis dah. Oh. Okay. Yang ni kita dia leader lah. Dia macam leader. Okay, APC ni kan. Alamak. Kita letak paling belakang, memandangkan dia yang paling besar. Okay, so kita tengok macam mana. Mari. Let's go. Okay. Okay, mantap. Let's go. Lawan lah korang. Lawan. Wih, kuat weh. Kalau korang tengok APC lagi kuat bye. APC kuat. Tidak aku cakap APC kuat. Wih, yang ni the shift bye. The shift. Wih, siapakah akan yang menang? No, kita kalah. Kita try lagi. Okay, sekarang ni aku dah aku dah ada APC 2. Lagi cepat lah aku menang. Attack. Mari kita tengok. Serang. Let's go. Army ku serang. Serang je sebanyak-banyak yang mungkin. Serang. Leader mat leader. Oh, leader mati dulu. Okay, let's go. Okay, aku rasa boleh pergi jauh. Okay. Serang. Wih, cepat. Weh, salah. Ini. Serang dia. Oh, ni. Wih, cepat dah. Okay, kalau korang tengok, kita masih ada 14. Sebab tadi 15. Tolong tu. Okay, mantap. Bukan. Sini. Serang je. Let's go. Okay. Wait. Kena teruk boy. Oh no. Kita kalah lagi. Kita try lagi sekali. Okay kan, sekarang ni kita tengok dekat upgrade. Oh, rupanya kita boleh upgrade kan. Sekarang kita tingkatkan speed, kita
damage tu banyak sikit. Oh, kita dah tak boleh dah. Yang ni lagi kita akan beli lah, geng. So, sekarang ni aku nak grind dulu. Okey, geng. Sekarang ni aku dah masuk ke... duit aku dah bertambah 26 lah. Salah. Belakang. Okay. Teruskan. Okey, sekarang kita boleh upgrade. Nak upgrade. Itu penting, bye. Kita upgrade speed sebab kalau lambat sangat pun tak boleh juga. Okey, cukup. Mari kita berperang betul-betul ni. Aku kasih tunjuk ya, kejap. Okey. Okey. Cepat bai dia buat kerja. Okey. Tadi dia punya the shift pun kalah tau tak? Tapi yang bos betul-betul bos yang tu tak boleh bai. Tak boleh kalah bai. Sekarang kita masih ada 16 truck. Okay, tank tu kalau dengan kita dah masuk wave yang ke 300. Okay ni bos. Bos sikit lagi bos. Bos nak kalah. Bos nak kalah, let's go. Wih, kita dah kalahkan bos. Okay, ada lagi 2 lagi. Wih, ramai bai main kalah. Okay, kita try lagi sekali. Manalah nak tahu kan. Tapi aku ada upgrade lah sikit. Life dengan damage. Aku tak tahu damage dia macam mana. So, kita ke belakang sikit. Okay. Wih, damage dia sekejap je mat. Okay. Kita kena tambahkan kelajuan sikit lah. Okay. Oh, mantap. Dia shift ke belakang je ni. Cepat. Okay. Teruskan. Cepat. Yang ni last tau. Lagi ada lagi satu pusingan yang tu akan menjadi penentuan kita. Yang ni last. Lagi last. Yang ni kita layan dulu. Okey, bos defender dah marah. Wow, kita ke belakang sikit. Wow, apa jadi tu? Defender of the... Weh, ada terjadi tu, bai. Apa yang terjadi tu, bai? Damage. Tambahkan damage. Damage lagi. Memang kalah lah dia. Okey, yang ni adalah penentuan kita. Okay, ni last. Let's go. Okay, last pun last macam ni je lah. Aku punya drop ada 18 je, gang. Okay, mari layan dulu. Okey, sekarang ni kita nak tengok dia sampai berapa bila aku dah tukar damage ni. Tadi helikopter tu aku buat macam kacang ke kan? Okey. Tak. Okey, kalau korang tengok distance kita ada 13,000 something macam tu lah. Okey. The shift pun kalah dengan kita. So truck aku ada 12 baru. Okey. Let's go. Kalahkan dia. Kalahkan Slayer Gun ni. Okay. Let's go. Truck aku ada... sikit lagi kita nak sampai volcano. Let's go. Aku rasa tak nampak ni sebab... lah. Okay, gang. Aku rasa sampai di sini sahaja. Lah. Okay. Macam tu lah. Aku punya... apa orang kata? Aku punya... ni pun macam ni je lah kan. Aku punya army pun macam ni je. Seberapa.
jumpa. Okey, sampai di sini saja video kita pada kali ini. Jika korang suka video aku pada kali ini, korang boleh like, subscribe, komen. Kalau korang tak nak semua benda tu, korang boleh meningkatkan views aku. Yang tu pun sudah cukup. Okey, kita akan jumpa pada video yang akan datang. Let's go.